driver Menoma. Enjoy the driving. Jalan begitu cantik. Loading. Apa tu? Meatball. Meatball. Tengok apakah juadah hari ni. Kek semua tengah depan kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel saya Qamar Abdul, Hibiscus by Qamar. Hari ini saya nak merakamkan satu peristiwa yang akan berlaku insya-Allah. Program sambutan Hari Raya Anjuran Kedutaan Malaysia Dublin, tetapi dibuat di County Galway. Perjalanan daripada Dublin ke Galway sekitar 2 ke 3 jam. Kita buat di sebuah rumah salah seorang chef Syahril di Tium. Tium ni dengan Galway sekitar dalam 40 minit. Ya. Saya sekarang dengan isteri berada di Jalan Raya M17. Masya Allah, cantik hari ni. Cuaca beautiful day, sunny, bright, tak sejuk sangat, tak panas sangat. Very good. Could be temperature around 15-17 degree insyaAllah. Ya. Kemudian kita akan bersama-sama dengan rakyat Malaysia yang menyambut Hari Raya bersama-sama dengan kedutaan. Saya diminta untuk hadir, memeriahkan suasana, buka table untuk berniaga barang-barang Malaysia insyaAllah. Kita saksikan episod seterusnya. Terus jumpa bersama saya, ya, Hibiscus by Qamar. Saksikan. Driver Menoma. Enjoy the driving. Jalan begitu cantik. Terang jalan. Jalan yang baru daripada M6 tadi, motorway 6 towards Galway. Tapi keluar M17 towards Sligo. Sligo ni salah satu bandar di north west of Ireland. Sligo, Casabah, Donegal semua lah. Saya berada di atas Jalan Raya M17. Jalan Raya tak dah sibuk. Tak macam ada Malaysia. Malaysia sibuk. Ireland ni tak sibuk. Jalan terang. Ada kenderaan tapi tak sesak. Ya, kita akan bersama-sama dengan kedutaan Malaysia dan juga rakyat Malaysia menyambut Hari Raya. Cantik ya. Nampak tak? Terang. Kalau siapa yang pernah datang ke Ireland, yang belum datang, kalau Ireland ni landai. Jalan raya dia ada banyak ladang lah kiri kanan. Hijau, tak ada pokok tinggi pun. Tak macam bajaran dewasa kita kan. Semuanya landai, tak ada hutan pun. Ya. Kalau jalan mata memandang apa. Masih lagi banyak tanah kosong yang belum dibangunkan. Ada kuda, kami biri-biri, kampung-kampung. Itulah suasana dia. 17 towards Sligo. Jalan cantik, terang, cuaca cantik. Jalan nama dia kecil. Daripada M17 tadi kita belok kiri ke Kilbarrit ya. Jalan kecil, jalan National Road, single lane. Jalan kampung lah. Jalan kampung. Di kanan hanya ladang dan pokok-pokok. Daripada jalan tadi kita belok ke kiri ke Kilconley. Jalan makin kecil. Dan uniknya ada ni, dia ada tembok-tembok, nampak? Tembok-tembok batu. Dia fungsi dia mungkin menghalang kambing biri-biri ke lembu melintas pun, ataupun ada rumah-rumah. Makin kecil. Masya Allah, cuaca very good today. Sunny day. Kita tengok suasana yang berbeza lah daripada bandar. Chef Syahril ni dah lama duduk sini, ya. Dah, saya rasa mungkin 20 tahun lebih, ya. Dia dah bekerja sini dan anak isteri pun dah menetap kat sini. Kita akan merasai suasana yang berbeza. Depan lagi. Turn left. Turn left. Somewhere, nampak junction tu. Turn left.
More. Okay. Ha, dah sampai dah rumah dia. Masya-Allah, kawasan lapang. Memang tengah loading. Kita buat kat belakang ni, kawasan lapang. Very good. Ya. Ladang. Cantik. Mana ni? Masya-Allah. Kita tengah loading dalam. Chef tengah prepare. Okey, senyum semuanya. Masuk episod yang ke-31. Tolonglah saya tekan dulu. Tak cukup lagi. Okey, cek. Cek lain table ni kan. Kita gantung Supreme dengan crispy gantung ni. Rezeki hari ni, matahari terang menderang. Very good. Welcome to spring. Not summer yet, spring. Okay. Encik Syam. Encik Syam delivery. Lama duduk sini. Lama. Ya, too long. 24 years. Masya Allah, 24 years. Orang mana Syam? Ha? Orang mana? Oh, Ipoh. Orang Ipoh? Ate. Atau kau apa? Bukan mana Ipoh? Ipoh Sungai Rokam. Elah. Abang orang lumut. Masya Allah, kita berniaga tadi untuk meriahkan suasana. Ya, Tuan Puak Is. Asalnya Puak Is ambil satu bungkus je. Sekarang dah dua plastik. Kejap saya datang ya. Tengok. Tetamu-tamu datang. Dah ambil makanan-makanan dah. Menu-menu yang sangat menarik ini. Mi kari berbagai. Inilah suasana hari raya di Dublin. Kita guna rumah Chef Syahrir ni. Tak apa di sini ya. Kawasan ni kawasan kampung outskirt ya. Ya, Salapang sesuai lah untuk buat program trampolin dan makan lah. Masya-Allah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jadi tekan silap. Memang. Bukan apa tu? Meatball. Ni orang mana ni? Cerita sikit. Orang KL. Amboi tak mengaku orang Malaysia, orang island. Tapi daripada Galway. Galway. Student ke belajar? Student. Siapa nama ni? Izzat, masya-Allah. Bidang? Saya buat PhD. Masya-Allah. Bidang apa tu? Bidang biomedical engineering. Masya-Allah, hebat orang Malaysia. Orang mana Malaysia? Orang mana? Oh, Kuala Lumpur. Okey, ya, sorry Izzat. Kuala Lumpur ya. Sila. Ni siapa belakang ni? Tengok, nama Zaim. Zaim. Orang mana? Asal JB. Oh, JB. JDT. Sangat digeruni. Aduh. Masya-Allah. Duduk mana? Saya duduk kat Newcastle, kat Galway. Okey. Newcastle juga kat Dublin mana? Newcastle. Ya, khabar. Siapa nama ni? Oh, ya. Rasa belum jumpa ya? Saya yang message. Oh, ya ke? Ini masuk episod 31 ya? Hari raya hari ni. Masya-Allah. Duduk mana ni? Saya. Oi. Saya duduk di Galway. Galway, masya-Allah. Khabar awak sihat? Sihat. Sambil kita bergaya, kita berjual-jual. Nampak masya-Allah. Supreme, Christie's. Terima kasih. Tengok apakah jual dah ini. Cake, cookies, mi kari, bol. Ini bahan mi kari, cake buat sana. Bol canai, kuah dia. Terima kasih. Bihun, zani, rendang. Ini adalah lemang. Ini kuzi. Biryani. Ayam, ini bukan. Ini semua point time masak kan? Masih. Tak tidur malam kan? Ya.
berakhirlah program tadi bersama dengan Kedutaan Malaysia. Terima kasih kepada tuan rumah Chef Syahril dan juga keluarga yang telah berjaya menjadi tuan rumah yang baik, memberi kerjasama, semua gembira, layan-layan begitu istimewa, Masya Allah. Jadi kami bergerak balik daripada Rumah Syahril menuju ke Dublin. Doakan perjalanan kami selamat sampai ke rumah, insya-Allah. Jadi terima kasih kepada semua yang menonton video ini. Bagi mereka yang belum lagi subscribe, like dan komen, silakan ya. Sokong saya. Saya akan keluarkan video setiap minggu, cerita-cerita saya di sini, di Ireland dan juga di Malaysia. InsyaAllah pada hari Rabu ni jam 10.30 pagi saya akan berangkat pulang ke Malaysia. Ada lagi video yang akan menyusul. Ya, terima kasih. Jumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ke sebaik. Nak pegang